dia agak ringan, walaupun mungkin dia agak berat. Topik ni kan, bila orang sebut falsafah ni macam something yang deep kan. Tapi insyaAllah saya rasa dia agak relevan lah untuk diketahui umum. Okey, bila kita bercerita tentang falsafah politik, terutama di dunia barat, dia paling jauh dia orang boleh pergi pun dekat zaman Plato. Plato ni lebih kurang 2400 tahun yang lepas. Okay, 2400 tahun yang lepas. Sekarang dah 2024, tambah lagi tu 400 lebih, dekat 2500 lah. Okay, jadi dari zaman Plato ni sebenarnya dah berbincang tentang konsep leadership ni. Kalau kita trace kan, paling jauh sekali dunia barat, dia paling jauh. Dia jauh sikit, dia pergi sebelum tu ada Socrates. Socrates tu tok guru Plato ni. Tapi mainly orang jumpa writings, penulisan, orang jumpa Plato punya penulisan saja. Socrates orang tak jumpa. Okey, jadi Plato ni dia karya agung dia bernama Republic. Jadi di zaman tu dia dah bercakap macam mana tata cara, tata kelola untuk hidup di dalam sebuah republik. Jadi Plato ni dia hidup di ancient Greek city states. Di Greek kuno, waktu tu diorang ni duduk dalam bandar-bandar kecil. Bandar tu lah negara dia. Jadi contoh macam zaman moden sekarang kita ada Singapore kan, ataupun Vatican. Dia bandar kecil dan dia jugalah negara. Kita Malaysia, kita bukan city states, kita besar kan. Okey, jadi Plato ni dia duduk dekat Athens. Okay. Dulu banyak lah Athens, Sparta, Delphi, ada 158 macam tu. Okay, jadi Plato ni dia menulis sebuah buku Republic ni sebenarnya adalah untuk membackup cikgu dia yang tadi tu, Socrates. Okay, Socrates ni dia kira dia berdakwah lah zaman tu. Socrates ni dia kata Tuhan satu je dia. Kan zaman tu banyak dia orang percaya Olympian God semua kan, Zeus lah apa semua. Jadi Socrates ni dituduh meracuni pemikiran pemuda dan dia dipaksa untuk minum racun lah. Jadi Plato tanya kenapa tak lari kan. Dia kata kalau saya lari saya salah lah dia kan. Jadi okay, dia matilah lepas tu Socrates ni. Jadi buku Republic ni sebenarnya nak backup cikgu dia tu tadi. Okay. Jadi dalam main ideas dalam Republic ni adalah Plato cakap dalam sesebuah negara yang patut jadi ketua tu adalah philosopher kings and philosopher queens. Alright. Jadi maknanya kenapa dia cakap macam tu kan? Sebenarnya dia nak backup cikgu dia tu tadi. Cikgu dia tu seorang ahli falsafah. Jadi pada dia orang yang pandai tak sepatutnya dibunuh. Right, oleh Athenian democracy waktu tu. Okay? Ancient democracy Athens. Jadi pada Plato ketua-ketua negara ni perlu terdiri daripada mereka-mereka yang pandai. Okay? Jadi di sini kita boleh cerap sikit lah konsep leadership tu. Seorang leader mesti tahap tu, at least kan. Pada Plato, dia perlu tahu banyak benda. Okay? Bahkan pada Plato, philosopher kings and queens ni, diorang ni lebih pada orang-orang lain. Okay? Agak elite lah konsep dia. Jadi intellectuals ni, philosopher kings ni, diorang lebih tahu berbanding orang-orang lain. Tu sebab dia kena jadi ketua. Alright? Dan dia ada capacity untuk download knowledge. Contoh, pada Plato, philosopher kings ni dia tahu apa bentuk kerusi yang terbaik. Okay? Kalau kita cakap kerusi yang terbaik 4 kaki macam tu kan. Pada Plato, philosopher kings ni dia boleh download knowledge tu tentang the best form of a chair from cloud lah, from heaven sebenarnya pada Plato. Okay? Sebab diorang ni ada capacity. Jadi bukan persoalan kerusi saja, maknanya undang-undang juga. Okay? Best leadership, best type of government, okay? Best type of laws. Jadi itu sebablah pada Plato ahli-ahli falsafah ni diorang perlu jadi ketua. Alright? Sebab diorang ni berbeza lah dengan orang lain. Okay? Jadi di sini macam saya cakap tadi lah, pada Plato nak jadi ketua tu bukanlah mudah lah kan, perlu tahu macam-macam. Alright? Okay, itu Plato. Alright, seterusnya selepas Plato, anak murid dia Aristotle. Okay? Aristotle ni berguru dengan Plato.
Dia dari Macedonia, duduk di bawah, tapi dia mengembara, berhijrah, dia pergi ke Athens semata-mata nak berguru dengan Plato. Alright? Tapi memanglah lepas tu dia ada disagreement dengan cikgu dia. Tapi ada jugalah kebersamaan yang sikit-sikit tu kan. Alright? Jadi Aristotle pula cakap, cikgu macam ni. Pada saya tak setuju sangat kalau philosopher kings ni semua jadi ketua kan. Sebab diorang ni ada absolute power maknanya kan. Apa yang dia cakap tu will turn into laws kan. Jadi pada Aristotle pula, okey, pada saya leadership macam ni. Pada Aristotle pula, setiap daripada rakyat, okey, boleh jugalah reflect ni dalam bentuk organisasi ya. Maksud itu dalam organisasi, setiap staff tu dia ada telos dia sendiri. Telos tu apa? Dia punya kepakaran sendiri, bakat dia sendiri yang orang lain tak ada. It is in your blood, so to speak. Alright? Maksud dia tu, kita memang dah tak tahu macam mana kita memang pandai bab tu kan. Macam mungkin Encik Audi dia pandai bab ni kan. Encik Syahan pandai ni pula. Jadi pada Aristotle, ketua negara, dia kena pastikan rakyat-rakyat ni ada peluang untuk develop dia punya bakat. Okay? Sebab apa? Sebab hanya itulah yang akan memberi kebahagiaan. Okay, kalau kita tengok Western philosophy ni, dia selalu cakap pasal happiness. In the end, macam mana nak capai happiness. Jadi pada Aristotle, setiap rakyat bila dia dapat asah dia punya bakat tu sampai dia berjaya kan, dia akhirnya akan seronok lah. Ya, sebab bayangkan kalau kita nak jadi cikgu, dia pun tak boleh kan, sebelum nak jadi cikgu contoh kan. Okay, jadi maknanya ketua tu pula pada Aristotle, dia kena pandai tengok. Okay, rakyat aku yang dia ni pandai ni, yang dia ni pandai ni. Okay, jadi tengok gambar tu kan, contoh gambar di tengah-tengah orang tu dia ada kernel tu kan, ada core tu. Tu macam dia punya telos lah tu. Sebab pada Aristotle memang itu tujuan hidup kita juga. Mula-mula kita tak jumpa tu dia. Tapi in the end, bila kita dah matang, kita akan tahulah kita sebenarnya bagus bertukang ke kan. Alright? Jadi tanpa pengecualian, pada Aristotle semua rakyat ataupun semua staf dalam organisasi mesti okey, lepas pada dia dah identify telos tu, kan berlain-lain kan. Macam saya pandai ni, Cik An pandai ni, Audi pandai ni. Akhirnya dia akan bekerjasama. Alright? Sebab saya tak boleh seorang-seorang. Saya pandai satu benda je kan. Kalau nak benda lain, contoh nak meniaga, saya tak pandai kan meniaga. Saya kena cari kawan yang pandai meniaga kan. Okey, jadi kerjasama. Alright? Jadi di sini waktu Aristotle dia dah bercakap tentang kerjasama. Alright? Okey. Tanpa pengecualian ni sebenarnya kalau nak elaborate further lah. Dalam sesebuah negara tu semua kena kerjasama. Kenapa? Kalau ada beberapa yang duduk kat luar, maksud dia tu dia tak nak bergaul dengan orang. Apa jadi? Aristotle kata takut-takut satu hari nanti dia jadi enemy of the state. Okay? Dia mula membahayakan the state. Alright? Orang lain. Okay? Alright. Okay, penambahan lah sikit. Sebenarnya Aristotle ni, anak murid dia tu Alexander the Great. Okay? Waktu dia mengajar si Alexander kecil ni, dia tak terfikir budak ni satu hari akan mula conquer kan, dan created an empire. Jadi waktu dia ajarlah benda-benda baik ni. Sebab Plato dan Aristotle ni ditekan, kita panggil dia idealistic philosophers. Dia tekan pada ideals tentang morality kan, tentang values. Tapi Alexander tahu macam mana bila dia besar, dia baik dengan Aristotle sebab dua-dua dari Macedonia, dua-dua immigrants. Jadi bila dia datang ke Athens, dia baiklah sebab dua-dua dari kampung yang sama kan. Tapi akhirnya Alexander started to conquer more and more places. Akhirnya yang Greek city-state tu dah makin habislah. Dan Alexander ni kembangkan empire dia sampai ke timur. Dan dia kalah, dia berhenti di India. Okay? India dia tak boleh lawan. Sebab India pakai gajah. Dia pakai kuda dia kan. Gajah India besar-besar. Alright. Okay, jadi akibatnya dunia barat akhirnya dia tenggelam kepada kita panggil Dark Ages. Okay, zaman kegelapan, medieval era. Okay, Christianity mula naik, dah mula ada Nabi Isa, lepas tu dah mula ada Christianity. Tetapi waktu tu Catholic Church ni salah guna kuasa. Diorang ni tindas rakyat. Jadi diorang ni bahkan buku-buku Aristotle waktu tu mula dibakar. Dekat universiti, kat Paris semua tak boleh
especially Catholic churches punya universiti, tak boleh baca buku Aristotle lah, Plato. Dia orang kata ni sesat lah. Falsafah-falsafah ni sesat. Okey, apa jadi? Kita yang ambil. Okey? Dunia Islam yang ambil. Al-Farabi, kita sampai panggil dia the second teacher. Okay, first teacher Aristotle. Yelah, Plato lagi tok guru dia kan, tapi dia orang panggil Aristotle tu first teacher dalam certain aspect. Tapi Al-Farabi, orang barat sampai hari ni masih recognize as the second teacher. Okay? Sebab dia pula yang hadam falsafah Plato dengan Aristotle tadi, dan dia pula buat teori dia. Berkaitan leadership juga. Alright? Jadi maknanya, kalau tak kerana Al-Farabi, dunia barat tak tahu Plato Aristotle. Sebab akhirnya lepas Al-Farabi ni dia dah tulis banyak buku kan. Contohnya tu Al-Madinah Al-Fadilah tu. Christian monks, okay, Christian priest, dia orang started, yang mana dah belajar bahasa Arab, dia orang lah cerap balik ilmu-ilmu Plato dan Aristotle daripada Al-Farabi. Okay? Alright. Okay, ingat balik tadi philosopher kings and philosopher queens kan? Okay. Al-Farabi pula, dia jadikan Islamic. Okay? Dia so-called Islamization lah juga kan? Dia Islamic kan? Dia kata seorang imam tu, okay, dia dah mula guna perkataan imam, kira leader lah tu kan? Imam ni perlu sampai tahap prophet, philosopher, legislator. Okay? Ibarat Nabi, ahli falsafah dan juga penggubal undang-undang. Okay? Maknanya seorang ketua tu dia memang well versed lah dengan macam-macam knowledge, baik ekonomi, baik politics, baik laws. Alright? Dan dia boleh gubal undang-undang yang just, okay, yang adil. Memang sounds idealistic. Bila kita cakap pasal teori, memanglah selalu idealistic lah kan. Tetapi ramai jugalah lepas pada tu yang cuba buat lah kan di dunia Islam. Okay? Jadi sama juga macam lebih kurang macam Plato. Imam tu dia boleh download knowledge daripada cloud tu. Kan Cloud9 daripada cloud tu kan. Tapi dia dah mulalah guna sebenarnya active intellect tu, yang download daripada cloud tu. Farabi cerita pasal kalau zaman Nabi dapat daripada Jibril lah. Jibril send kan from God. Okay? Alright. Okay, tu Platonic punya part. Aristotelian punya part, kita tengok sini. Pada Al-Farabi, sama juga. Setiap rakyat, dia ada juga dia punya kepakaran tu. Sama ya, Al-Farabi cerita lebih kurang juga. Sebab dia ambil daripada Aristotle kan. Jadi, di sini imam tu pula, dia tambah sikit lah. Imam tu dia kena pimpin ke. Dia kena pimpin. Dia tengok kawan ni dia pandai ni. Pandai matematik contoh kan. Pandai kira-kira. Dia akan pastikan budak tu akhirnya dia jadi pakar ahli hisab yang ni lah. Yang betul kan. Alright. Jadi setiap orang ni juga akhirnya akan bekerjasama dalam bentuk macam organ lah. Macam badan kita ni. Kan. Al-Farabi refer pada fisiologi kan. Satu pakar dalam bahagian ni ibarat dia jantung kan. Satu buah pinggang. Okay. Jadi di sinilah bila dah bekerjasama, semuanya akan hiduplah dalam bandar ni yang dikata Al-Madinah Al-Fadilah. Madani tu datang dari sinilah. Okay. Okay. Virtuosity. Okay. Alright. Madani tu maksudnya virtuosity. Madani tu virtuosity. Itulah ideal dia yang kalau betul PM kita nak refer pada tu lah. Tapi kalau trace balik paling jauh setakat ni, memanglah Nabi lah, zaman Nabi asal dia kan. Tapi kalau Muslim philosopher yang bercakap tentang ni, Al-Farabi lah. Alright. Ada lagi seorang. Sebelum tu ada apa-apa lagi? Soalan? Boleh Maksudnya zaman Al-Farabi ni ekosistem tu dah lengkap kan? Ekosistem tu dah lengkap. Okay. Dan imam ni memang dia special lah. Jadi sebab dia ibarat Nabi lah. Kalau zaman Nabi dia Nabi lah. Dan keliling dia kelas yang kedua adalah para sahabat. Kalau di zaman yang lain maksud dia tu orang-orang pandai yang lain yang boleh faham apa yang ketua tu cakap. Dan bawah sekali adalah commoners. Jadi dia agak ada kelas jugalah pada Al-Farabi ni. Sebab again pada dia tak semua orang ada bakat yang sama lah. Yang siapa yang bakat untuk bekerja, contoh bertani, dia akan buat bertani lah. Tetapi job of the imam is to pastikan yang semua rakyat tu boleh develop dia punya kepakaran tu.
Jadi kita nampak combination antara Platonic dan Aristotle di situ. Alright? Okay. Ini lagi dia terus-terus dia cakap Madani. Selepas pada Al-Farabi, datang pula Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh ni macam Al-Farabi ni, dia datang daripada Central Asia tau. Daripada Stan tu, Kazakhstan apa Stan tu. Tu yang pelik tu. Maksud dia tu yang Aristotle, Plato tu dekat Greek sana kan. Tapi hilang, dia dapat tangkap. Okay. Lepas tu datang pula ni si Ibnu Miskawayh ni dekat Buwahid. Buwahid ni Persian, dekat Parsi. Okay. Parsi punya empire dulu. Ada yang kata dia Syiah lah, tapi sebenarnya dia tak berapa tu lah. Ramai juga dia quote sunnah punya scholars. Itu sebab dekat UIA kita belajar juga Ibnu Miskawayh ni. Okey, pada Ibnu Miskawayh ni, manusia adalah madani. Man is madani, dia kata. Man is madani. Apa itu maksud dia? Maksud dia pada Miskawayh ni, kita ni memang tak boleh duduk seorang-seorang. Sebab kita tak macam, dia boleh compare pula, kita tak macam binatang, dia kata, macam haiwan. Haiwan lahir-lahir dah ada bulu, dah ada kuku semua, dia boleh duduk dalam wilderness kan, dalam habitat dia yang wild. Kita tak boleh, lahir-lahir memang nak kena ada parents, mak ayah kan, lembat lembut macam tu kan. Jadi kita memang kena duduk dalam masyarakat. Sebab again, kita perlukan bantuan orang. Contoh askar, kita bukan askar kan. Kalau orang attack kita perlukan askar kan. Alright. Jadi kita tak boleh juga, lagi satu, tak boleh nak develop contoh sifat sabar, nak bagi sedekah, nak bagi zakat. Kalau kita duduk claim, kita duduk secluded. Saya alim, tapi saya duduk halat lama-lama duduk kat gua mana, tapi claim alim. Pada Miskawayh, tu tak kena juga. Macam mana nak toleransi kan? Memanglah sakit juga kadang bergaul dengan orang kan, tapi dia develop kita punya sabar kan. Jadi imam pun perlu macam tu. Alright? Ketua perlu bergaul dengan masyarakat untuk develop diri dia. Bahkan dia perlu macam rakyat tu macam adik-beradik dia, brothers and sisters dia. Dan diorang, bila dia dah terlampau rapat, diorang tu boleh jadi mata telinga dia. Bayangkanlah zaman ni mana ada iPhone apa benda semua kan. Miskawayh ada formulate tu. Maksud dia tu, dia boleh tahu masalah kecil-kecil mana pun dia tahu. Sebab orang rakyat dia memang akan beritahu dia. Alright? Jadi mungkin sebagai leader, kita boleh fikir tu lah kan, dalam organisasi, rapat dengan staff kita kan. Jadi macam-macam kita boleh tahulah directly kan. Okay. Alright. Okay, lepas Ibnu Miskawayh, alhamdulillah saya pandai sikit lah guna AI sekarang. Saya prompt gambar keluar juga lah, gambar-gambar yang berkaitan kan. Okay. Lepas Ibnu Miskawayh, zaman hujung-hujung zaman ni, okay, yang tadi Al-Farabi, Ibnu Miskawayh, Al-Mawardi ni zaman kegemilangan Islam, so-called Islamic Golden Age. Alright? Sebab di barat waktu tu macam saya cakap tadi, diorang ni waktu ni tengah Medieval Age, Dark Ages. Al-Mawardi ni dah hujung-hujung. Dalam 100 lebih tahun lepas dia meninggal, kita jatuh. Okay? Ini zaman Abbasiyah hujung-hujung. Kita dah mula, lepas tu dah tak ada Golden Age lah. Okay. Al-Mawardi ni pula, dia punya konsep imam ni, ketua dia ni agak strict. Alright? Again, of course, imam ni perlu tahu berbagai ilmu. Tetapi dia juga cakap yang imam ni perlu fit. Okay? Physically. Sebab dia akan mempengaruhi dia punya reasoning, dia punya pemikiran bila dia buat decision. Okay. Maknanya seorang imam tu dia tak boleh defect in any terms. Kalau mata sebelah tak ada, tak boleh. Okay, minta maaf lah kalau ni kan. Dia tak boleh kalau tangan sebelah tak ada. Sebab pada dia nanti akan effect dia punya pemikiran lah pada Al-Mawardi. Jadi dia agak strict lah. Alright. Dan again, imam ni pada Al-Mawardi dia akan dilantik oleh ahli al-hal wal akad. Okay, dia punya tim ilmuwan ni, scholars ni akan fikir siapa yang paling layak, dia dilantik. Tetapi bila dia pula akhirnya korup ke apa, dia tak berjaya ke menyampaikan apa yang sepatutnya, tim ilmuwan tadi tu boleh turunkan dia balik, depose dia. Okay? Sekarang awak dah tak ni, jadi awak akan dialihkan dan diganti dengan orang lain. Alright?
Jadi maksud dia tu leadership dalam dunia Islam pun sebenarnya agak memang ni lah, memang detail lah, dan dia involve ilmu kan, dia involve morality. Okay, alright. Okay, jadi akhirnya bila dah habis kegemilangan dunia Islam ni, apa jadi? Barat pula naik kan. Tetapi waktu tu diorang panggil Renaissance, right? 1500 ke atas, Renaissance ataupun Enlightenment. Okay, Enlighten ni pada diorang maksud dia tu menolak agama, to reject church. Okay, church's authority. Maksud dia tu sebenarnya ditolak Catholicism. Sebab zaman tu yang dominan Katolik kan, Kristian ada Katolik, Protestan kan. Jadi waktu ni Protestan tu mula naik. Dia orang protes. Dia protes Katolik. Okay, ni di dunia barat dah mula berlaku selepas pada ni, especially di European countries lah. Jadi dia orang tak nak, dia orang protes kenapa pula nak baca Bible kena melalui priest, tak boleh baca direct. Okay, dulu zaman tu lah, sebelum ni kan, yang church punya authority. Lepas tu Catholic Kings waktu tu claim yang diorang ni divine representative of God. Diorang ni Tuhan yang appoint diorang. Jadi apa yang dia cakap semua kena ikut. Okay, jadi Protestants waktu tu diorang protes, dan diorang mula, memang diorang benci dah lah Catholic Church waktu tu sebab korak apa semua kan. Jadi diorang mula berani berfikir dengan sendiri. Okay, tak perlu nak melalui intermediary. Sebenarnya benda-benda macam ni boleh reflect juga kalau dalam agama kita pun lebih kurang tak berlaku kan. Tak boleh faham ni, kau tak faham. Kau kena bertanya ustaz. Memanglah into certain extent kan. Tapi jangan sampai tak nak baca terus kan. Jadi zaman tu dah memang totally macam tu. Kau tak boleh faham. Tapi apa jadi sebenarnya dia? Dalam 1000 tahun, Catholic Church sebelum tu 1000 tahun, bila dia baca Bible kan, priest dia baca Bible kata dunia ni adalah center of the universe. Kan, the earth is the center of the universe. Memanglah dalam Quran pun cakap kita turun kat sini kan. Tetapi bila dia buat dia punya tafsir, dia salah tau. Bila dia buat dia punya kosmologi tu, dia kata bumi di tengah-tengah, jadi matahari pusing bumi lah. Matahari pusing bumi, planet semua bumi tengah-tengah kan. Lepas 1000 tahun, waktu dia zaman dekat-dekat nak Renaissance tu, apa jadi? Saintis baru muncul ni, Galileo Galilei, Francis Bacon, Copernicus, dia orang started to teropong. Dia teropong, dia kata bukan, sebenarnya matahari yang tengah-tengah, bumi yang orbiting the sun kan. Jadi ni maknanya Catholic Church ni salah dah 1000 tahun dia ajar kita benda salah, dia kata. Alright. Jadi apa jadi? Bila Catholic Church dapat tahu, dia orang tangkap lah tiga-tiga ni. Dia kata blasphemous lah, heresy lah apa semua kan. Murtad lah pada dia. Jadi apa jadi pun dia tak boleh nak tutup. Sebab benda tu bila went public, orang mula argue, mula fikir tau, doubt the authority of the church. Kalau Catholic Church ni salah dalam universe, apa lagi salah dengan benda lain kan. Jadi tu sebab dia mula tolak. Okay, bila dia mula tolak, sebenarnya diorang again saya cakap diorang tolak Catholicism. Most of them, diorang masih believe in God. Tuhan satu pun diorang percaya. Cuma diorang tak suka Catholicism tu lah. Okay, jadi early Renaissance period, diorang dapat ni satu pemikir. Okay, ni tentang leadership juga. Okay, Niccolo Machiavelli dekat Italy. Alright, Florence. Okay, mungkin agak familiar nama dia, mungkin orang pernah dengar orang kata mengamalkan politik Machiavelli lah. Okay, jadi Machiavelli ni dia tulis satu buku tau. Nama dia The Prince. Okay, The Prince ni maksud dia tu, dia sebenarnya dia tulis buku tu tujuan dia nak bagi dekat Raja Florence waktu tu sebagai nasihat. Alright. Pada Machiavelli, okay, dia mengamalkan ni. Seorang ketua, dia mesti fokus pada ni. Matlamat menghalalkan cara. Sebab dia dah tolak religion. Okay. Jadi syurga, konsep syurga, neraka, angels, demons ni semua adalah phantoms pada dia. Yang kita tak perlu fikir pada dia. Kalau kita fikir, hanya akan merugikan kita. Kita kena fokus sebagai seorang leader, politician especially, fokus pada goal, buat apa saja tak kisah. Okay.
mencuri ke, menipu ke, membunuh ke, tak apa. As long as kita dapat goal tu. Ada goal. Tapi tak boleh buat kalau tak ada goal. Itu at least dia ada sikit lah. Dia cakap, jangan pula bunuh orang sesuka hati. Dia kata. Kalau bunuh orang tapi ada goal tak apa, dia kata. Okay? Jadi dia kata, leaders ni, dia punya virtu bukan macam kita punya virtue. Kita orang commoners, kita tak boleh buat benda macam tu. Sebab kita ada moral standard. Publicly kita kena follow kan. Tapi untuk leader, itu sebablah kalau perasan dalam sejarah kita tengok kan, dia akan kata I'm a statesman kan. I have the gut to have blood on my hands kan. Sebab dia leader dia. Jadi argument dia sebab ni, pada Machiavelli dia orang punya moral standard lain. Kalau dia bunuh orang ke apa benda ke untuk maintain peace negara ke, tak apa. Untuk maintain dia punya position ke, alright. Bahkan dia kata seorang leader tu perlu licik, cunning like fox, brave, menakutkan, scary like a lion. Mesti jadi cunning, mesti licik. Di sini kita tengok konsep Machiavelli ni kan, adakah kita boleh terima kan? Jadi di sini dah berbeza lah dengan apa yang Islamik tadi cerita. Islam fokus pada morality, values. Ini dia ubah morality tu jadi benda lain kan. Alright. Tapi ramailah yang follow ni pun Machiavellian politics ni kan? Sebab dia memang efektif. Bahkan dia kata Machiavelli, kalau you need to appear religious kan, a leader need to, macam dia kena nampak alim, tak apa, walaupun dia bukan alim, janji dia dapat maintain power dia. Alright. Itu je lah setakat yang saya boleh cerita. Saya minta maaf lah kalau agak akademik ke bunyinya apa. Tapi pada saya macam ni lah, konsep-konsep leadership tu yang saya nampak, yang pernah diceritakan lah dari zaman dulu. Saya tak pergi sampai zaman sekarang lah. Ni stop dekat Renaissance. Sebab of course starting daripada ni, diorang dah macam-macam lah, morality dia dah mulalah tukar. Dan macam kita tengok sekarang, lagi-lagi lah macam-macam cabaran. Ada banyak dengan LGBT lah, apa benda, gender trouble lah apa. Itu next time lah kalau nak cerita. Kenapa kita banyak LGBT sekarang ni kan. Postmodern, pasca modern punya ancaman. Alright. Terima kasih. Itu je. Sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa soalan silakan. Silakan, siapa ada nak tanya apa-apa silakan. Saya ada soalan. Sezaman Abbasiyah, dia kata bila Abbasiyah tu dah start jatuh, saya baca lah, saya faham sebabkan pemimpin Abbasiyah pada masa itu dah start korap, dia start dia tak mengamalkan ajaran Islam, dia dah start benda yang luar ni lah, factor teaching lagi ni. Jadi dan saya baca kat zaman tu juga pemikiran falsafah ni dia macam dia meracuni macam agama Islam. Contoh macam Ghazilah ni. Dia kan dia campur dengan falsafah dah. Sampai dia dah ganggu akidah kan. Jadi apa pun doktor lah asal jatuhan Abbasiyah tu. Dia kan betul-betul sebabkan pemimpin dia dah sasar jauh dari Islam, ataupun mungkin pengaruh yang terlampau suka dengan falsafah sampai dah cuba dengan Islam. Betul-betul. Yang pertama tu pun betul, yang kedua pun betul. Bila kita baca sejarah Abbasiyah, memang pemimpin-pemimpin dia dah korup habis lah. Itu yang Ibn Khaldun, dia datang dengan 5 cycles kan, 5 stages of a civilization. 5. Yang pertama baru naik, yang kedua kuat kan, yang ketiga puncak. Lepas tu dah mula lavish living, dah hidup mewah kan, benda-benda tak perlu pun dah mula dah. Lepas tu jatuh. Dia tengok Abbasiyah tu, Ibn Khaldun. Jadi memang, bahkan tak salah saya, akhirnya Abbasiyah tu pun dia naik tak elok juga. Dia ambil daripada siapa lepas sebelum Abbasiyah tu? Umayyad kan. Dia claim dia putera Nabi, dia berhak untuk dan kuasa lah. Dan orang-orang Umayyad lah waktu tu dia tengah makan kan. Dia tengah makan, dia datang bunuh. Jadi tapi lagi satu tu betul juga, falsafah yang terlampau mengarut tu kan. Kan ada Ibn Rushd, dia debate dengan Al-Ghazali kan, tahud kan. Apa kesalahan falsafah? Ghazali kata boleh falsafah, tapi janganlah sampai, sebab memang zaman tu pun dah banyak juga yang pelik-pelik, yang sesat lah maksud dia tu kan. Dia terlampau
dia dah mula fikir pasal God lah, mana Tuhan lah, apa benda semua kan. Overthinking lah. Overthinking bab-bab yang tak perlu overthinking. Kalau bab-bab leadership ni tak apalah kan. Kalau bab-bab macam religious doctrines tu, macam apa, kita punya akidah kan. Dia dah mula fikir tu lah. Jadi tu yang payah tu. Jadi tu jugalah tu sebab. Tapi Ibn Rushd kata kan, orang putih panggil Averroes lah. Ibn Rushd ni dekat Andalusia kan, dekat Spain. Dia kata perlu juga belajar falsafah ni kan, sebab penting kan, sebab untuk kita kuat fundamental kita. Tapi itulah, ada yang jadi pelik-pelik tu ada jugalah kan. Itu tak dinafikan lah, tu punca kejatuhan. Macam dulu kan dia macam luas ke lapor proses dengan falsafah. Sampai dia capai dengan akidah kan. Zaman malam buat Mu'tazilah. Dia sampai tahap sampai dia terlampau tinggi. Dia bukan makhluk kan. Dia dah mula kaji benda-benda macam tu, yang kita panggil tenets lah, kita punya beliefs kan. Jadi pada saya pun tak suka kaji benda-benda macam tu. Tak perlu. Mu'tazilah ni dia bahas benda-benda yang kadang-kadang orang kita panggil apa, isim lah, macam tu. Ilmu-ilmu isim ni kan. Kalau pandai betul tak apa kan. Dia macam overthinking lah. Overthinking. Tuhan manalah, yang ni kata kat sini, yang tu kata kat situ. Dah mula lah kan. Quran makhluk ke tidak, itu yang jadi Abu Hanifah kena ni kan. Okey, ada apa lagi? Lagi silakan soalan. Ada? Boleh tanya aja sementara Dr. Zahid ada. Di UIA kita orang belajar dua-dua. Islamik juga dan yang tak Islamik juga. Tapi budak-budak tu dia kena pandai lah tapis. Kan? Kita belajar semua falsafah LGBT ke apa, kita beritahu budak, sebab orang-orang yang tak Islamik ni dia pandai kan. Dia bukan tak pandai. Jadi kalau dia bagi argument, budak-budak kita tak pernah tahu pun Machiavelli, dah susah lah. Dia kena tahu, tapi dia kena tapis lah. Itu falsafah IUM ni kita panggil Islamization of knowledge. Di mana kita buang mana yang tak boleh pakai dan kita ambil mana yang boleh pakai. Teori ini sebenarnya ada setengah benda yang dia bahaskan logik lah, bagus dan mengikut. Bapak yang dalam daulah agama dia nak betul kan. Betul. Machiavelli, macam kalau dia cakap seorang leader tu mesti pandai, betul juga kan. Tapi tak boleh lah sampai bunuh orang apa semua. Pada dia kena buat macam tu. Okey. Jadi kan doktor, daripada penenangan yang doktor bagi, contoh daripada konsep Aristotle, Al-Farabi, jadi model yang package lah, package pada seorang pemimpin daripada semua konsep pemimpin ini. Apa model yang sebenarnya? Betul juga, yang kita boleh rumuskan macam kita cakap. Ambil daripada setiap lah. Yang pertama kena pandai lah, kena mestilah tahu macam-macam kan. Yang kedua kena ada inilah etika kan, morality yang bagus kan, tak boleh lah korup. Lepas tu apa lagi? Yang ketiga, sebab kalau kita tengok tadi, kalau Al-Mawardi tu kalau tak kena je, yang ahli ahal wa akad tu boleh dipos kan. Kalau pemimpin tu tak dah mula korup ke apa. Jadi itulah dari segi kena telus lah pemimpin tu. Lagi satu apa lagi? Kita tengok tadi kerjasama kan. Dia kena pastikan kerjasama di antara rakyat dia lah. Boleh bekerjasama, dan dia kena tahulah macam mana nak recognize orang ni pandai apa, orang ni pandai apa kan. Supaya, dan lagi satu tak boleh duduk secluded lah. Sebab tak boleh lah claim saya pandai. Contoh kalau intellectual kan, contoh saya pandai apa, orang panggil armchair scholar kan, duduk kat universiti Ivory Towers, tak campur orang, duduk berfalsafah je kan. Jadi tak ada yang something yang konkret lah, realistik kan, untuk dia bawa. Okay. Okay, ada lagi? Okay, kalau tak ada, bagi pihak Yayasan Masmi Kemiskinan, ucapkan terima kasih banyak pada yang bagi Dr. Zahid Zamri. Satu tepukan untuk yang bagi Dr. Zahid.
Berkat sebanyak saya lihat benda ni dapat beri kita pengetahuan berkenaan dengan kepimpinan. Macam tadi Puan Limah punya soalan tu tadi tu, jadi boleh kita guna pakai untuk dalam kepimpinan, antara ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang pemimpin. Jadi itu antara benda yang penting lah yang boleh kita pelajari daripada apa yang disampaikan oleh Bagi Dr. Zahid sebentar tadi. Dan mungkin dalam siri-siri yang akan datang kita akan lihat juga tajuk lain nanti Dr. Zahid, pada tajuk yang bersesuaian untuk kita jemput pada masa-masa akan datang.